hati tasdik di dalam hati yang sah dan yang betul kibar. Mohon penjelasannya. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadah yang boleh hadir dalam hati. Yang boleh hadir dalam hati hana yang betul kita sembah pada kejadian selain Allah. Makna haji hanya saja Allah ke yang betul kita sembah. Jadi makna hana yang kon Allah, hana tersembah mana yang Allah kon hana itu mah. Ni hana sembah yang kon Allah sulit. Pojau tu mah betul. Bukan itu mah. Yang itu mah pun. Jadi yang tapi dia kitanya yang tapi kon dia tanya nanti sembah yang betul. Yang betul kan nak mulai orang yang betul bak kejadian. Sembah yang betul bak kejadian tok Allah. Yang mana haji tapisan nafi wal isbat. Mana haji tapisan nafi wal isbat. Makna yang haji tersembah kepada Allah yang ke yang tok tersembah Allah mana haji. Yang tok betul-betul tersembah Allah. Kebetulan sembah le orang betul lau orang kan. Kan betul bagi kejadian. Awak semua patung, dah boleh aja betul pak patung. Jadi mereka pula hana Tuhan yang betul di semua, betul pasal. Betul bak ubebut, betul bak kejadian. Yang adalah mubarusah tak pernah fi Allah. Amin tak pernah fi yang kan Allah. Barusah tak pernah fi yang kan Allah. Adapun semua betul dalam fikiran kau. Nyo haji tak berapi. Sebab na patung yang semua leuru patung betul dalam fikiran haji. Maka kendri la ma'budah bihaqqin fil waqi'. La ma'budah bihaqqin fil waqi'. Arti hana atau yang semua betul bak kejadian, betul ubebut. Kecuali yang betul ubebut tersembah menghak Allah. Di mana haji? Hanya saja yang tersembah ubebut adalah Allah. Yang tersembah betul ubebut adalah Allah. Yang lain, nah itu mah hana betul. Nah betul dah haji. Kan betul ubebutnya.